Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Tarian Dabus ni dia berasal daripada Arab, Aceh, bawa ke mari ke 3 tempat. Satu di Pasir Panjang, Setiawan, Kampung Gajah, Tanjung Dara dan Magan Datuk. Ada 6 step langkah. 1, sembah salam. 2, jalan itik. 3, lirik. 4, lang sewah. 5, entak tengah 3 dan 6, tikam pahlawan. Dabus adalah perkataan daripada bahasa Bugis yang membawa maksud senjata besi yang tajam, dan anak dabus ini diguna pakai oleh penari ketika menarikan atau mempersembahkan dalam satu-satu tarian dabus. Alat-alat muzik terdapat dalam satu-satu kumpulan persembahan dabus ataupun persembahan dabus sedang dipersembahkan. Terdapatnya sebiji gong, beberapa biji gendang dan juga beberapa pasang anak dabus yang akan ditarikan. Anak dabus ni dikategorikan sebagai alat muzik lah. Susunan dia untuk 4 orang pun boleh, 6 orang pun boleh. Kalau sepasang lelaki perempuan pun boleh. Terdapat juga salah seorang yang khususnya tugas sebagai khalifah. Tugas sebagai khalifah ni adalah untuk proses perubatan bagi tarian dabus, yang mana penari dabus dia maklum yang kita tahu si penari akan masuk ke dalam sehingga keluarnya darah. Maka tugas bagi khalifah ni adalah untuk menghentikan darah di lengan penari tersebut. Khalifah juga memiliki tanggungjawab yang berat, yang mana dari segi proses peralatan, pakaian, penjagaan. Peranannya nak kan ada rentak lah, ada lagu, ada nasyid. Kalau tak ada lagu, tak ada nasyid, macam mana kita nak ikut rentak dia menari dengan pupuk gendang, dengan gong tu. Mula-mula kita pakai baju silat, tangan senten, seluar pun senten. Lepas tu tali pinggang, macam silat lah, ikat kepala kan, macam tu lah. Tapi bila kita tengok peredaran, kita tukar lah, tak bolehlah jadi macam ni. Kata orang putri Perak punya pakaian. Tapi tetap warna hitam tu kita tak ada tinggal. Kita tetap ada warna hitam, sebab warna hitam tu asal kita pakaian kita. Cuma kita panjangkan lah tangan, tak adalah pakai skerat kan, kita panjangkan. Anak dabus terdiri daripada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, anak dabus ini terdapat 3 telinga. Adalah daerah saya lah, dabus daerah Perak Tengah. Dan satu lagi, anak dabus adalah memiliki 4 pecahan telinga, yang mana pecahan anak dabus ini 3 dan 4 itu adalah rahsia kepada daerah-daerah tertentu. Cabaran tu biasalah, nak belajar tu susah sikit. Adalah sikit-sikit tu. Tapi kena kuat berusaha lah, itu je. Minat usaha, insyaAllah berjaya lah. Ini kalau mengikutkan pada asalnya, tarian dabus tidak ditarikan oleh perempuan ketika itu. Jadi apabila pelibatan perempuan dalam persembahan tarian dabus, maka memang ada orang kata pantalarangnya lah. Kalau anak dabus yang original tu, yang asal kita tarikan tu, anak dabus tu tak boleh dilangkah. Dan juga bagi perempuan yang datangi hid juga tidak dibenarkan sama sekali terlibat. Dan juga dia tidak
boleh mencederakan orang lain. Reaksi mencederakan orang lain lah, atau diri sendiri. Dabus ni kita boleh bangga sebab macam akak darah seni, akak generasi yang kelima. Benda ni bukan senang nak dapat, bukan boleh jual beli. Minat yang paling utama. Tapi bangga sebabnya kita punya kebudayaan negeri Perak. Sebab orang lain tak ada, kita yang ada. Yang lain tu semua moden, kita yang original. Itulah hebat kita. Nak kalau boleh sekarang penari dah ada generasi budak kecil, budak sekolah rendah. Harapan kita terlalu tinggi lah sebab ingat pesan arwah-arwah kan. Kalau boleh nak luaskan, nak terus ke depan, tak nak mati sekat jalan. Kalau boleh lah nak diteruskan. Biar semua orang kenal lah apa itu Dabus. Dabus Kampung Tanjung Mendarat itu je.